Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya kita dapat meneruskan lagi kelas kita hari ini. Kelas lagi membincangkan ataupun membicarakan berkenaan dengan matan asas dalam mazhab Syafi'i, iaitu matan Abi Syuja' yang dikarang oleh Qadhi Abi Syuja' Ahmad Al-Asfahani rahimahullah. Saya gunakan satu lagi matan kat skrin supaya lagi jelas lah. Yang tadi tu daripada tahzib kecil tulisannya, so kita ambil yang ni, tulisannya lagi besar insyaAllah. Sebelum ni kita dah bahas berkenaan dengan bab ar-riba. Bab ar-riba. Kemudian hari ni kita akan masuk berkenaan dengan dalam bab muamalat lagi, kitab muamalat. Faslun, ataupun kita katakan sebagai kitab al-buyu' wa ghairiha min al-muamalat, iaitu kitab bagi membahaskan, bab bagi membahaskan berkenaan al-buyu', iaitu jual beli, dan juga wa ghairiha min al-muamalat, dan juga selain daripada jual beli dalam urusan muamalat, transaksi. Sebab kita kena tahu yang dalam beli, buyu' ni jual beli lah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, Allah kata. Dan dihalalkan ke atas kalian al-bai', itu jual beli. Maknanya selalu buat dekat kedai, selalu buat Shopee, online dan sebagainya, itu semua halal. Wa harrama ar-riba, kata Allah SWT, iaitu Allah mengharamkan bila kita masuk terjerumus dalam riba. Jadi asasnya al-bai' itu halal. Al-aslu fil bai' mubah. Tapi yang haramnya adalah riba. Cuma musannif sebut kat sini bab, ataupun kita katakan kitab al-buyu' wa ghairiha mu'amalat. Apa musannif sebut? Penulis sebut wa ghairiha mu'amalat. Maksudnya ada lagi yang selain daripada buyu', daripada mu'amalat tu, transaksi. Nanti kita akan nampak lah yang kita dah kita belajar sebelum ni, ta'rif buyu' itu apa kan. Lepas tu buyu' tu salah satu asya', ada 3 jenis buyu'. Lepas tu kita dah belajar berkenaan dengan riba. Riba ni benda yang diharamkan. Dalam muamalat ni satu je yang diharamkan. Selain ada benda lain yang kita akan bahas. Gharar, penipuan, maisir, penipuan dalam jual beli pun diharamkan. Tapi yang kita kata fundamental dalam muamalat ni paling besar adalah, yang diharamkan adalah riba. So riba pun kita dah belajar pada pertemuan yang lepas. Tak silap 2 minggu lepas tak ada kelas sebab cuti. So kalau hari Rabu cuti, minggu pertama tu, yang 2 minggu lepas, Rabu pertama tu cuti Selangor kan. So saya ambil cuti lah juga kelas. Lepas tu Rabu yang sebelum ni, minggu lepas, cuti Christmas kan. Cuti Christmas. Lepas tu cuti tahun baru pula kan, Rabu. So 2 kali ke 3 Rabu yang kita dah lepas kelas lah. Sebab kalau cuti, saya pun, jadi kita pun ambil cuti lah juga kelas kan. InsyaAllah kita teruskan kita punya perbahasan hari ini berkenaan dengan sebenarnya bukan saya tak pasti dalam matan ni ada tak berkenaan dengan riba. Dia bukan terus salam Dia ada satu lagi nama faslun fil khiyar. Okay, kita ambil yang matan yang tadi, satu tadi. Dan tahzib ni nanti. Okay, nampak? Dan tahzib. Faslun, yang atas tu. Faslun wal mutabayi'an bil khiyar ma lam yatafarraqa.
Jelas ke suara? So, kalau tak ada komen ni maksudnya jelas dah kan? InsyaAllah. Kita teruskan. Hari ni kita akan bahaskan berkenaan dengan bab berkenaan dengan khiyar. Ya. Kita baca dulu musannif sebut. Qala musannif rahimahullah faslun fil khiyar. Iaitu fasal berkenaan dengan al-khiyar, iaitu jual beli. Wal mutabayi'an khiyari ma lam yatafarraqa. ولهما أن يشترطا الخيار إلى 3 أيام وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده على الفور ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صالحها ولا بيع ما فيه ربا بجنسه رتبا إلا اللبن. rahimahullah, musannif rahimahullah, pertamanya dia nak membincangkan berkenaan dengan khiyar lah, khiyar, dan kita akan ikut satu-satu perbahasan yang mana khiyar ni terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah khiyar majlis, dan yang kedua adalah khiyar syarat, dan yang ketiga adalah khiyar ain. Itu asas dalam khiyar. Sebelum tu kita kena tahu dalam muamalat, dalam jual beli ataupun muamalat secara umumnya, jual beli tu khusus. Maknanya dia satu bab dalam muamalat, dalam tabul buyur. Tapi secara umumnya akad tu dia ada 2 ataupun 3. Yang pertama ada akad uqud lazimah. Itu pecahan yang pertama. Yang kedua kita uqud jaizah. Dan yang ketiga kita ada uqud kedua-duanya, lazim wa jaiz. Maknanya yang lazimah tadi, yang pertama tadi uqud lazimah tu, kedua-dua pihak penjual dan pembeli tak boleh nak fasahkan. Mana tak boleh nak batalkan. Contoh uqud lazimah, antara contohnya adalah jual belilah. Baik. Contohlah, kita bagi contoh, let's say kita ambil nama kat sini lah. Miza ni lelaki ke perempuan? Okay, tak apa. Miza dia nak jual kereta dia kepada Ibnu Ghazali. Maknanya dia nak jual kereta dia kepada Ibnu Ghazali. Ibnu Ghazali sebagai pembeli. Lepas daripada jual, dia dah bayar. So kat sini jual beli tu dimasukkan dalam uqud lazimah. Maknanya dah confirm dah bayar kereta. Maknanya jual beli tu uqud lazimah. Tak boleh nak cancelkan dah. Tak boleh nak cancel. Maknanya kata bila dah jual beli tu, dah ambil kereta tu, dah ambil duit, kan? Miza dah dapat kereta, Ibn Ghazali tak. Ibn Ghazali dah ambil kereta tu, dah ambil duit. Masa tu, okay, dah bagi kereta dia, Miza dah bagi kereta dia, Ibn Ghazali dia dah bagi duit dia. So kat situ kita kata sebagai uqud lazimah. Maknanya jual beli tu dah dia termasuk dalam uqud ataupun akad lazim, yang mana tidak boleh nak disah secara sengaja. Maknanya tiba-tiba tak jadilah beli, tak boleh. Nanti kita akan masuk, ini sebelum kita masuk dalam khiyar. Khiyar ni pilihan untuk kita nak fasahkan kita punya jual beli. Seterusnya, yang kedua adalah uqud. Yang kedua adalah uqud jaizah. Uqud jaizah. Uqud jaizah ni adalah akad ataupun boleh difasahkan dari kedua-dua pihak. Dua-dua pihak. Maknanya yang jual beli boleh. Contoh dia apa? Contoh dia akad wakalah. Akad wakalah ni, akad wakil. Miza tadi, dia nak jual kereta dia. Lepas tu, siapa kat sini? Dalifa ni. Dalifa ni dia ambil, dia sebagai wakil lah. Dia wakalah. Dia hantar orang tengah. Dia tolong Miza jualkan kereta dia dekat Ibnu Ghazali. So, kalau dalam uqud wakalah, orang dia boleh cancelkan lagi. Maknanya, walaupun kereta tu dia dah bawa, dia ada kat tengah. Maknanya kat orang tengah. Duit ataupun ada kat orang tengah, tapi dia boleh lagi cancelkan. Sebab apa? Sebab kat situ dikategorikan akad wakalah sebagai akad jaizah. Boleh fasahkan. Seterusnya ada satu lagi akad jaizah dan juga lazimah daripada pihak. Satu pihak jaiz, satu pihak lazim.
Contoh dia apa? Contohnya akad muqatabah. 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 Iaitu hamba yang bukan mukhatib, mukatib. Muqatabah. Yang mana hamba, akad berkenaan dengan hamba yang mana ditulis mukatabah tu ditulis untuk supaya bila benda ni, hamba ni bila dia dah cukup, contoh dia ada duit 1,000 ataupun 10,000, maka dia boleh bebas daripada tuan dia. Kalau dia dah ada akad mukatabah ni, dia dah buat dia punya akad, maka kat sini mana yang lazim, mana yang jaiz. Yang lazim, yang tak boleh nak di-cancelkan bila dah setuju dua-dua, adalah tuan kepada hamba tu. Tuan hamba tu bila dah sign kontrak, okay, kalau dia ada 10,000 nanti bayar kat aku, so dia so tuan dia tak boleh nak cancel akad tersebut. Tapi hamba tadi dia boleh pilih. Tiba-tiba dia dah ada 10,000, dia nak bagi kat tuan dia, dia bagilah, so dia bebas. Ataupun pilih, dia kata aku tak nak lah bebas, sebab nanti nak hidup kat luar susah, tak ada makanan, ataupun aku lagi suka duduk kat tuan aku, sebab tuan aku banyak bagi aku makan, minum dan sebagainya. So situ dia sebagai hamba termasuk dalam ikut jaizah. So kat sini ada 3 lah jenis-jenis akad, yang mana semua transaksi dalam muamalat semuanya ada akad tersebut, sama ada akad lazimah ataupun jaizah ataupun kedua-duanya. Seterusnya kita masuk pembahasan al-khiyar tadi kan, iaitu pilihan sama ada kita nak teruskan jual beli ataupun tak. Apa tujuan ataupun persyariatan khiyar ni sebenarnya? Di Quran sendiri, Allah SWT tak nak hamba-hamba ni tukar ataupun berat untuk apa-apa sesuatu benda kat dunia ni. Dalam Quran Allah sebut, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah tak nak jadi agama ni sebagai benda yang haraj, yang berat, yang terbeban. Sebab padanya kita panggil sebagai al-khiyar, iaitu pilihan sama ada kita nak teruskan transaksi ataupun kita nak cancel. Nanti kita akan tengok contoh-contoh terkilas, kita macam kita dah order dekat Shopee, kita dah beli kat kedai, lepas tu ada dia bagi warranty 3 hari, ataupun dia kata boleh try dulu 3 hari, kalau tak boleh juga rosak apa, boleh hantar balik. Itu termasuk dalam al-khiyar, dalam bab khiyar. Seterusnya dalam Quran juga Allah SWT sebut yuridullahu bikumul yusra. Allah nak kita, hamba-hamba ni nak dipermudahkan, wala yuridukumul usra, dan tak nak kita rasa susah dengan kita nak implementkan ataupun kita nak menganut agama. So setiap transaksi ataupun setiap yang disyariatkan Allah SWT itu ad-din al-yusr, iaitu agama yang memudahkan. Tapi bukanlah kita semata-mata sebabkan agama ni mudah kita ambil mudah. Tak. Dia ada dawabit dia, dia ada kriteria dia. Tak boleh kita nak langgar je. Seterusnya kita masuk dalam bab khiyar ni. Ada 3 jenis khiyar. Yang pertama adalah khiyar majlis. Ya, khiyar majlis. Yang kedua adalah khiyar syarat. Dan yang ketiga adalah khiyar ain. Khiyar majlis ni bila kita duduk kat dalam majlis lagi. Maknanya majlis tu maksudnya kita duduk dekat tempat tu lah, untuk tempat jual beli tu. Contoh kita nak beli kita nak beli apa? Kita nak beli jam. Kita nak beli jam ni, so, dekat kedai jam tu dipanggil sebagai khiyar majlis. Kita tengah kedai tu lagi, ataupun kita sedang berjalan dengan orang yang nak beli tu. Contoh Miza tadi dia nak jual kereta kan, dan dia jumpa kat tepi jalan je dengan Ibn Ghazali. Tapi Ibn Ghazali ni kaya, dia ada duit, jalan kat tepi jalan pun dia kata okey aku nak jual. Dia bagi duit. Itu juga termasuk dalam khiyar majlis. Dalam majlis dia, dalam kita katakan kedudukan time nak transaksi tu maksudnya khiyar majlis. Walaupun bukan dekat kedai yang formal, termasuk dalam khiyar majlis walaupun kat jalan. Dan syariat khiyar majlis ni ataupun khiyar secara umumnya adalah daripada hadis Hakim bin Hizam.
Nabi SAW sebut al-bay'an bil khiyar ma la tafarraqa, iaitu bay'an, dua antara dua transaksi jual beli, bil khiyar, dia ada khiyar dia. Maknanya dia ada boleh pilih sama ada nak teruskan atau tak. Malam ni apa selagi mana dia tidak berpisah. Inilah dalil kepada khiyar majlis tu ada. Malam ni tafarraq. Seterusnya, macam yang saya sebutkan tadi, maksud khiyar majlis adalah tempat jual beli tersebut ataupun tempat kita buat akad jual beli tersebut. Walaupun bukan tempat, time kita nak buat akad tu, tepi jalan, dekat kedai kopi, kita jual benda-benda kecil, pen dan sebagainya, kedai kopi dan kat tepi alas bas, semua tu masuk dalam khiyar majlis. Seterusnya, dia punya khiyar majlis ni, dia punya dhabit dia, punya, kita katakan sebagai kriteria dia, khiyar majlis ni dia yang terbatas dengan dua cara. Yang pertama, jika salah seorang daripada penjual atau pembeli dia keluar daripada majlis tersebut, maknanya dia dah berpisah, dia dah bye-bye, dia dah daripada kedai ataupun dia dah pergi naik kereta yang dia beli tadi, dia dah berpisah je daripada majlis, dah tak, dia tak speaking atau dia cakap dengan orang tadi, maka khiyar majlis dia sudah tamat. Khiyar majlis sudah tamat. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kedua pihak tadi dia bersetuju untuk tidak fasahkan jual beli. Macam mana tu? Imda'ul bai'. Dia akad. Bila dia nak bagi duit tu kan, macam tadi Miza dengan Ibn Ghazali ni, dia nak jual beli kan kereta. So dia ambil kereta, dia dah ambil duit. Dia siap cakap lagi, okay, aku tak nak fasahkan jual beli. Bila dia dah sebut lafaz tu, maknanya aku dah confirm, aku nak beli kereta ni, memang aku nak kereta ni, memang aku takkan bagi balik. Tak ada, walaupun apa yang terjadi, aku tak nak fasahkan jual beli tersebut, tak nak cancelkan jual beli. So bila dia dah confirm, dikira macam sebagai order receive lah. So dah tak boleh nak cancel lah order. So bila dia dah sebut macam tu, akad dah macam tu, dia tak ada ya majlis. So dia tak boleh nak khiyar dah, dia tak boleh nak pilih sama ada nak teruskan atau tak. Tentu kalau dia nak beli jam, dia ada khiyar majlis. Dalam majlis tu dia boleh pilih lagi sama ada nak teruskan atau tak. Selagi mana dia tak malam dia tafarraqah, dia tak berpisah. So dia boleh lah pilih. Tak apalah, tak jadilah nak beli, tu masih boleh bagi dari sudut syarak. Dan yang kedua adalah khiyar asy-syart. Tadi kita dah fahamkan berkenaan dengan khiyar majlis. Ini yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat ni, ulama Syafi'iyah khususkan aqalla 3 ayyam, iaitu kurang daripada 3 hari. Khiyar syarat, yang mana penjual ataupun pembeli dia bersetuju untuk memberikan garanti ataupun waranti lah. Dia katakan, okay, kalau apa-apa yang berlaku dekat jam ni rosak, kau boleh datang sini bagi balik dalam masa 3 hari. Dalam masa Syafi'i 3 hari. So dalam masa 3 hari tu dah bersetuju, ada khiyar syarat, maka bolehlah. Bila dah hari kedua tiba-tiba rosak, hari kedua tiba-tiba rosak, tapi ada syarat-syarat dia, bukan rosak tiba-tiba dia baling rosak. Nanti kita akan sebutkan beberapa syarat dia. Antara syarat dia, jam tadi kena dirosak tu adalah ketika sebelum majlis lagi, sebelum dibayar lagi. Contohnya bateri tiba-tiba tak ada, berperasan. Bukannya dah kat rumah hari kedua dia baling ni dekat anjing ataupun dia baling kat siapa-siapa, so rosaklah, pecah. So dia tak dapat khiyar syarat. Dia tak boleh pergi kat kedai, dia kata aku ni rosak lah malam, sebab apa? Sebab aku baling, time balik rumah. Tak boleh lah. Khiyar syarat ni dia ada syarat-syarat dia. Yang pertama, yang tadilah kita sebutkan, dikira start dia, ataupun kita kata khiyar syarat tadi, dia kena 3 hari sebelum tu, bukan dia yang rosakkan. Bukan dia yang rosakkan. Dan khiyar syarat ni, dia mudah dia, ataupun kita kata tempoh start bila. Tengah orang kata, okay, keluar daripada majlis. Kan, keluar daripada majlis, dia dah berpisah daripada penjual dah berpisah, maka start khiyar syarat dia. Tak. Tempoh khiyar syarat ni, start dia adalah daripada
syarat tersebut disebutkan oleh penjual ataupun pembeli. Maknanya bila dia sign, dia kata, okay, aku ada bagi kau khiyar syarat dalam masa 3 hari. Bila dia sebut tu, walaupun dia tak bayar lagi, ataupun lepas dia bayar, tak kisah. Tapi bila dia sebut, dan dia bayar, okay, setuju. Ataupun, dia setuju, dia nak beli benda tu. Bila dia sebut, contoh dia sebut, aku nak beli kita, okay, dia dah bual-bual sembang nak beli kan. Tapi tiba-tiba dia sebut, okay, kalau beli ni, aku akan bagi kau syarat, khiyar syarat selama 3 hari. So dia sebut pukul 10 hari Isnin, 10 pagi. Jadi 3 hari tu start daripada 10 pagi hari Isnin tersebut. 10 pagi hari Isnin, hari Selasa, 1 hari, hari Rabu, 2 hari, hari Khamis, 10 pagi hari Khamis. Itulah dia punya tempoh khiyar syarat dia. Seterusnya kita masuk pada khiyar yang terakhir, iaitu berkenaan dengan khiyar al-aib, iaitu khiyar pilihan bila ada keaiban ataupun kerosakan dekat barang yang kita nak beli tersebut. Dan dia disyaratkan khiyar aib ni adalah pembeli, mushtari, tadi bai'an, mabi' dan mushtari. Mushtari ni dia tidak tahu yang aib tu ada dekat barang tersebut masa dia beli. Dia beli jam, sebagai contoh jam ni ada jam ni. Dia beli jam ni tapi dia tak tahu yang jam ni tak ada bateri. Dia tak try. So dia dah balik rumah, dia bagi tahu tuan rumah pula. Maaf, dia bagi tahu penjual ni, oh jam ni rosak. Ataupun jam ni tak ori. Dia nak beli yang original. So itu masuk juga dalam khiyar aib. Tapi khiyar aib ni, orang yang ada khiyar aib ni dia haklah dapat pulangan atau gantian daripada barang yang dia nak. Maksudnya bila dah rosak barang tu, dia boleh kembalikan. Dengan syarat, ada beberapa syarat. Yang pertama, aib tersebut dia memudaratkan harga barang. Contoh, dia beli buku Matan Abi Syuja'. Dia beli terjemahan buku Matan Abi Syuja'. Tiba-tiba dalam muka surat 30 tak ada. Ataupun muka surat lain tak ada. Ataupun ada rosak sikit lah, tergunting sikit. Yang mana tidak menjejaskan harga buku. Maknanya kalau dia jual dekat orang lain, orang boleh beli. Dia kata, oh ni lipat sikit je. Ataupun kotak dia, plastik dia terkoyak sikit. Kan? Cover dia terkoyak sikit, terlipat sikit, terkedut. Itu tak masuk dalam aib yang boleh ditukar. Sebab apa? Sebab nilai dia masih ada. Nilai dia masih RM30. Tapi contohlah, let's say, tak ada dakwat banyak dalam buku tersebut. Buku surat 30, sampai surat 40. Memang kosong je. 10 surat, 50, 20 muka surat. Itu termasuk juga dalam khiyar aib. Yang mana dia berhak untuk dapatkan kembali dia punya buku ataupun ganti. Syarat yang kedua, yang memang ada tu sebelum daripada akad lagi. Maknanya bukannya dia datang-datang, kedai dia dah beli, dia balik rumah, buku dia masuk kena air. Masuk kena air ataupun kolah. Kena air kat meja makan. Tak boleh. Yang diharuskan ataupun dibenarkan untuk dapat khiyar aib adalah aib tersebut start daripada kat kedai lagi. Dan syarat yang seterusnya adalah, yang ketiga adalah pembeli, yang orang yang beli, dia mushtari tadi, dia perlu kembalikan barang tadi, yang buku tadi yang dia beli. Dia tahu ada buku surat tak ada, kosong. Kan banyak buku surat tak ada, kosong. So dia kena bagi terus segera. Dia tak boleh nak teruskan. Contoh, hari ketiga dia dapat tahu, ataupun hari kelima dia dapat tahu ada rosak. Walaupun hari pertama dia dapat tahu, maka dia kena kembalikan pada waktu yang segera mengikut uruf. Maknanya kalau dia mampu naik kereta pergi ke tempat dia, dalam masa sehari dia kena pergilah sehari. Atau dia beli dalam jauh kan. So dia beli daripada Korea. Dia beli buku daripada Mesir, Jordan. So nak kembali tu ambil masa sebulan contohnya. So itu pun masuk dalam, boleh dibenarkan untuk dia dapatkan kembalian daripada khiyar aib tersebut. Sebab apa? Sebab kembali secara mubasyarah ataupun segera ni mengikut kepada uruf. Mengikut kepada uruf.
Maknanya dia punya adat setempat macam mana nak bagi buku tu. Kalau dekat-dekat lah. Kalau huruf kita beli dalam masa seminggu boleh bagi, boleh lah. Kalau jauh, atau dalam masa 3 hari, ikut huruf setempat. Dan yang keempat, syarat yang terakhir untuk khiyar aib adalah aib tersebut adalah aib yang muttafaqun alaih, yang disepakati antara penjual dan pembeli. Aib tersebut, contoh, bila kita sebut buku kita ni ada rosak kat dalam, muka surat 20 sampai 30 tak ada, kosong. So dia pun sepakat, dia kata, oh betul lah juga. Sepatutnya kena ada. Itu antara aib yang disepakati. Aib yang tidak disepakati ni macam mana? Aib yang tidak disepakati ni adalah bila buku tu kita relai, atau buku tu kita rosakkan, kita bakarkan dan sebagainya, ada kesan yang tak daripada kedai tadi, itu dia akan jadi muskilan lah. So tidak boleh nak dikembalikan. Dan orang yang jual tu pun dia akan tahu bila aib tu tidak muttafaqun alaih, tidak disepakati. Orang tu akan persoalkan lah, mana ada start di buku ni daripada kedai okey lagi. Tapi yang aib yang disepakati muttafaqun alaih itu memang dia tak boleh nak tipu lah. Maksudnya dia pun akan sedar, oh betul lah tak ada kosong dalam dia kan, muka surat tu tak ada kosong, tak ada isi. Dia pun setuju, maka dia kena gunalah khiyar aib. Boleh lah guna untuk khiyar aib. Jadi dia kena dapat pembeli dia dapat tukar balik dengan barang yang baru, ataupun dia dapat balik dia punya duit dia. Dan untuk khiyar aib ni tidak boleh lebih daripada, ataupun khiyar aib ni tidak boleh lebih daripada 3 hari. Lebih daripada 3 hari, sebahagian ulama kata boleh tidak sah dia punya khiyar aib. Minta maaf, untuk khiyar yang tidak boleh lebih 3 hari itu adalah khiyar syarat, bukannya khiyar aib. Ataupun khiyar aib ni selagi mana aib tersebut adalah daripada kedai, maknanya bukan dia yang rosakkan, lagi itulah dia boleh dapatkan dia punya khiyar, maknanya ganti rugi balik. Dan aib tu mestilah muttafaqun alaih, yang disepakati pembeli dan penjual pun tahu, oh benda tu aib atau kerosakan barang tersebut adalah daripada kedai sendiri. Seterusnya kita tengok dalam matan, kata musannif rahimahullah, faslun mutabayi'an bil khiyar ma lam yatafarraqa, iaitu orang yang jual beli dia ada khiyar dia ma lam yatafarraqa, selagi mana tidak berpisah. Ini juga bertepatan dengan hadis yang kita bacakan tadi, hadis daripada Hakim bin Hizam. Dan soalan-soalan sebut al-bay'an bil khiyar, maknanya jual beli tu ada khiyar, ada pilihan dia sama nak teruskan atau tak, ma lam yatafarraqa, selagi mana tidak berpisah antara kedua pembeli dan penjual. Walahuma, kata musannif, an yashtarita al-khiyar ila 3 ayyam, dan dua-dua pembeli dan penjual disyaratkan an yashtarita bil khiyar ila 3 ayyam, khiyar ni dengan 3 hari. Wa idza wujida bil mabi' aibun fal mushtari radduh, jika lebih daripada ataupun dalam masa 3 hari tu ada keaiban, maka dia pembeli boleh bagi balik kepada penjual barang tu, kena radduh, kena kembalikan barang tersebut. Wa kadzalika al-mat'umat, begitu juga dengan makanan, kata musannif rahimahullah, begitu juga dengan makanan. La yajuzu bai'ul jins minha bimithlihi illa mutamathilan naqdan, tidak boleh kita jual beli barang ataupun makanan tadi, al-mat'umat tadi, bai'ul jins minha, jenis yang sama, illa mutamathilan, melainkan tamasul, kena ada tamasul. Kita belajar dalam bab riba kan, tamasul ni apa? Tamasul ni bila dia punya gram dia sama, dia punya sukatan dia sama, itu maksud tamasul. Jadi kalau dia nak jual makanan dengan makanan bijinsihi, kena tamasul, kena berat yang sama. Wa yajuzu bai'ul jins minha bi ghairihi mutafadilan naqdan. Silap. Yang ni bab riba patutlah sepelik. Ini yang kita dah bahaskan tadi. Bab seterusnya sebelah ni.
dalam kitab, dalam MacBook ataupun laptop kita balik kan. Patutnya sebelah ni. Okey. Wala yajuz, kata musannif yang tadi kan, dah habis kat falil mushtari radduhu. Maknanya pembeli kena kembalikan balik dekat penjual barang tadi bila ada aib dalam 3 hari. Seterusnya kata musannif, wala yajuzu bai'us samarah. Tidak boleh kita nak jual beli. Baik kat sini jual beli. Samarah maknanya penjual dan pembeli, bukannya jual saja. As-samarah mutlaqan ila ba'da budu salahiha. Kata musannif. Musannif kata tak boleh kita nak jual beli samarah, bahan yang mana illa ba'da budu salahiha. Buah-buahan termasuk sayuran kat sini, melainkan selepas daripada dia dah, kita katakan tak putih dah, buah kita kena jual dalam keadaan yang sudah masak. Kat sini ada perbahasan yang kita akan masukkan. Menarik juga perbahasan ni, yang mana musannif macam persoal kan. Dia kata tak bolehlah nak jual apple yang tak masak, tak raya lagi. Apple yang masih putih tak boleh nak dijual. Kat sini ada perbahasan yang mana apa hukum kita jual buah yang tak masak. Ada orang jual buah masak? Ada kan? Apa tujuan dia? Tengok pada tujuan dia. Yang dikhususkan kat sini adalah dengan kat sini takut ada gharar ataupun penipuan dekat jual beli. Sebab apa? Sebab secara umumnya, asasnya Musa ambil daripada hadis Nabi SAW. Maknanya larangan tu ada. Kata Nabi SAW, naha an bai', anna Nabi SAW naha an bai' as-samar hatta yabdu salahiha. Nabi SAW larang untuk jual beli buah-buahan sehinggalah dia dah masak. Mak ada larangan naha Nabi SAW. Cumanya persoalan kat sini memang sebut bukan semua buah-buahan yang tak masak tu jadi haram. Contoh tengok pada tujuan. Kalau orang tu beli makanan yang tak masak tujuan diberi kepada haiwan ataupun boleh manfaatkan. Contoh dia beli apa? Dia beli yang kecil lagi, masih kecil lagi, yang mana dia nak tanam. Itu tidak mengapa. Yang dibahaskan di sini adalah bila buah tu sudah dipetik. Buah dah petik, apple banyak petik, tapi dia petik yang tak masak lagi. So dia itu yang tidak boleh. Kerana apa? Kerana dikuati ada gharar di situ. Dijual dengan harga yang dah masak. Apple yang dah masak dah habis. Dah jual kat pasar, tiba-tiba tinggal tak masak je. Tapi harga still harga yang sama. Itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Kerana ada gharar di situ. Dan perbahasan di sini juga ada juga ulama sebutkan bahawa yang dimaksudkan dengan bulu salahiha ni, salah je, maknanya dah masak ataupun dah buah tu yang dah masak lah kan. Itu bermaksud sebahagiannya dah masak sudah memadai. Contohlah orang tu dijual buah oren dekat pasar. Dia petik oren. Oren ada tanam dekat Malaysia? Tak sure lah. Okey lah, kita bagi contoh strawberry. So dia petik strawberry semua, tiba-tiba ada hijau 1, 2, itu dimaafkan. Tak masuk dalam larangan Nabi SAW. Itu yang dimasukkan dalam hadis tersebut dan perbahasan. Seterusnya, wala bai'u ma fihi riba bi jinsihi rutaban illa al-laban. Kat sini perbahasan tentang tak boleh jual beli yang berkaitan dengan riba. Wala bai' ma fihi riba. Itu asnaf ribawiyah. Itu benda yang ribawiyah. Benda yang boleh jadi riba. Yang kita dah belajar sebelum ni, kan ada amwal ribawiyah. Itu harta-harta yang boleh jadi riba. Pertama, azab. Yang kedua, fiddah, emas, perak. Dan tepung, gandum, lepas tu kurma, garam dan juga bali. Benda-benda ni asnaf yang Nabi SAW sebut, dan benda ni itu kesepakatan ulama yang bahawa benda-benda ni semuanya adalah amwal ribawiyah. Yang kita dah bahaskan pertemuan sebelum ni, yang mana ada ulama yang kata memang 6 ni je,
Dan ada ulama kata ada juga masuk dan kiaskan dengan yang lain. Antara pendapat yang kata 6 ni sahaja adalah pendapat daripada mazhab Syafi'i. Dia kata, Musannif kata tak boleh nak jual benda-benda ni yang amwal ribawiyah ni bijinsi rutaban illa laban. Kita nak jual contoh kurma yang basah dengan kurma kering. Dan tak boleh nak jual terus macam tu. Maknanya 500 gram kurma basah, kita jual dengan 500 gram kurma kering. Tak boleh lah sebab harga dia sudah berubah. Kurma basah dan kering tak boleh berubah. Melainkan laban. Melainkan susu. Susu ni sebab apa? Sebab susu ni dia yukal. Dia yukal. Dia kira bagi kita. Bukannya dengan barang-barang yang tadi. Yang mana yuznan. Dia dikira sebagai gram. Kilogram. Ditimbang kan kurma. Ataupun buah jenis lain. Yang mana yang tidak random. Ataupun kita kata kurma. Kita bagi contoh kurma tadi. Dia kering. Dia timbang dengan basah. Tak boleh lah. Tak sama. Kat situ ada riba kat situ. Kalau nak elakkan riba macam mana? Dalam bab riba kita ada belajar kurma dengan kurma contoh. Kita nak elakkan riba, dia yang pertama kena ada tamasul. Itu nilai yang sama belah dia. Dan yang kedua adalah taqabud fil majlis. Taqabud fil majlis. Begitu juga dengan jual beli emas. Kena ada taqabud fil majlis dan kena ada tamasul. Dia punya nilai dia sama. Sebab apa? Sebab contoh kita nak jual beli emas. Harga dia tak sama. Hari ni mungkin jadi 300. Esok jadi 301 atau 310. Kat situ kalau lah kita tidak takabut fi majlis, kita tak direct diambil emas tu, kita tak ada takabut dan satu majlis terus, kita tak pas duit kita secara serentak dengan barang kita dapat. Kat situ bila ada gharar lah, ada riba di situ. Ada riba di situ. Wallahu ta'ala alam. Habis perbahasan berkenaan dengan al-khiyar, bab berkenaan dengan diberikan kelonggaran ataupun khiyar, pilihan untuk meneruskan jual beli ataupun tidak. Wallahu ta'ala. Sebelum kita akhir majlis, kita ada soalan? Kalau ada. Oh, ada komen Kalau Ustaz ada soalan, kalau beli buah dan penjual bagi tahu kena simpan 1-2 hari lagi untuk masak. Dan kita pun okey, tak apa ke? Okey. Mengikut ataupun kita katakan asal dia jual beli al-aslu kepada hukum asal jual beli buah yang tidak masak ni, ada larangan daripada Nabi SAW. Memang ada larangan daripada Nabi SAW untuk jual beli buah yang tidak masak. Tapi ulama berbeza pendapat dan bahaskan secara detail apa yang dimaksudkan dengan jual beli benda yang tidak masak ni, buah yang tidak masak. Sebab yang buah yang tidak masak ni ada manfaat dia juga. Contoh dia apa? Contoh dia untuk haiwan kita beli untuk haiwan kita, dia orang boleh makan ni. Maknanya ada manfaat, lahu manfaat. Tapi ada istisna lah ulama bahaskan. Dan ulama cari illah dia. Apa illah pengharam? Kenapa Nabi SAW naha kat situ? Naha tu larang lah, dilarang. So, illah dia adalah di situ takut ada gharar. Illah dia adalah gharar di situ. Yang dilarang oleh Nabi SAW. Bila jual buah yang tak masak, dia letak sekali dengan yang masak. Itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Maknanya harga yang sama. Jual apple yang RM10 sekilo. Masak tak masak, dijual yang sama. Itu dilarang Nabi SAW. So, soalan daripada akhi Muhammad tadi. Kerana penjual tu sendiri bagi tahu kena simpan 2-3 hari lagi baru masak. Kalau lah jual beli tersebut sudah diterima urus, maknanya kita pergi pasar kat Malaysia je. Okay, memang ada jual beli tu. Contoh kalau saya di Mesir dulu, wallahualam tak pernah jumpa lagi penjual yang cakap macam tu. Maknanya barang dia semua kalau pasar memang dah segar-segar. Maknanya uruf kat Arab macam tu. Maknanya sebab tu dia orang tak jual barang-barang yang tak masak. Orang tak akan beli. Tapi uruf di Malaysia dibenarkan dengan syarat
Dengan syarat apa? Dengan syarat jual tu terangkan. Kena tunggu lagi 2 hari baru pisang dimasak. Sebab kadang-kadang pisang warna hijau. Orang nak warna kuning kan. Tapi hijau tu pun dia ada manfaat dia juga. Contohnya buat apa? Buat pisang goreng. Kan? So, syarat dia dibenarkan kalau tidak ada gharar. Maknanya penjual kena terangkan. Kena beritahu bahawa pisang tersebut belum masak. Wallahu a'lam. Kalau tak ada apa-apa soalan lagi, kita tutup majlis kita lah. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang minggu depan insyaAllah. Jadi kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.